Lama mat tak bawa ni. Aku lama dah tak bawa bot aku. Tapi tengok cuaca macam dia tak nak izinkan aku tau. Tapi aku nak pergi jauh-jauh sikit. Aku tak nak kat sini. Takut nanti orang nampak aku jatuh terpelanting. Habis malu aku. Alright, bukan nak laju pun. Slow sudah lah kan. Dia kena main alunan-alunan dia. Sekian lama tak main. Dia terasa kaku sikit. It's like riding in the waves. Ni aku nak skip dari jarak sana ke sini je. Lepas tu naik atas jap. Kita pergi belah sana. Sambung bawah ni. Dan melintas ni aku tak boleh lah pusing sana. Bahaya mat. So kita lalu jalan tikus. Masuk ke area flat sini. Nak jimat bateri pakai level 1. Terima kasih. Kena puji. Aku pandai. Kau orang pandai? Tak, aku je pandai. Begini caranya mengelak trafik. Sampah. Ui. Ui. Kurang sikit beban. Tapi itu beban. Kalau aku langgar ni, tengok. Oh, nazak mat. Ion, Taman Queen. Laluan jentera bomber. Kosongkan laluan. Tak nak. Aku punya intrusive thoughts aku tinggi sangat. Aku rasa macam nak bawa skateboard dalam ni je. Dia butter chicken. Makan dulu. Selepas makan. No. Hujan kilat mat. Benda ni waterproof. Tapi aku dah tunggu hujan lah. Kau kata aku yang basah. Aku bukan waterproof mat. So sepanjang sejam setengah aku tunggu, baru dah start reda dah hujan. Hujan tu ada lagi tapi dia renyai gila hujan tu. Ni dah sampai atas jalan tas. Look at the view. Oh, merecik mat, kaki aku basah siap. So far so good. Kita pergi kiri ni. Aku tak boleh, aku tak elok sangat tu kalau 90 darjah. Sebaya mat. Sikit lagi nak sampai jalan yang menghala kebangunan aku. Jalan ni best mat. Sikit lagi nak sampai. Oh, lecak dia. Hai, selamat sampai. Thank you, Max Fine. Lama tak bawa. Semoga boleh bawa lagi lepas ni.